gaji sebenar rakyat ini turun 1.9% sebab harga barang naik lebih daripada gaji kita naik. So Anwar, apakah benda kau cakap ekonomi bagus ini? Kita punya gaji ni turun 1.9%, harga barang melonjak lebih daripada gaji. Lepas tu kau nak buang orang, lepas itu kau nak potong subsidi dan naikkan cukai. Sebab kau nak belanja projek. Inilah dia ekonomi bandar ni tuan-tuan. From the first quarter of 2020 to first quarter of 2025, for the last 5 tahun kebelakangan ini, consumer price index cumulatively increased by 9.8%, while prices for food and beverage rose even higher at 17.5%. So, Bank Negara cakap, for the last 5 tahun ini, daripada tahun 2020 ke 2025, consumer price index ni inflasi harga barang lah, telah naik 9.8%. Lepas tu harga makanan dan minuman pula naik 17.5%. Okey. Lepas tu dia kata, in contrast, nominal private sector wages per worker increased by only 7.9%. So dia cakap, daripada kontrasnya, orang kata gaji nominal di sektor swasta, gaji pekerja di sektor swasta cuma naik 7.9%. So harga barang naik 9.8%, tapi gaji orang naik 7.9%. So sebab itu dia cakap, so kalau ikut real sebenarnya, wages per worker decline by 1.9%. So Bank Negara cakap, kalau ikut pengkiraan ini, gaji sebenar rakyat ini turun 1.9% sebab harga barang naik lebih daripada gaji kita naik. Ini menjadi masalah. So masa 2020 ini dalam tempoh 2020 ke 2025. 2020 ke 2022 kita faham masa tu time COVID. Itu kita tak boleh ambil kira. Tapi 2022 ke 2025 ni 3 tahun kajian Anwar Ibrahim. Apa kamu buat ini? Kalau masa COVID harga barang naik, orang tak ada kerja, kita faham satu dunia pun macam itu. Tapi 3 tahun patutnya kamu repair lah benda ini. Tapi ini tidak. Dalam tempoh ini, gaji kita berkurang. Harga barang naik lebih daripada gaji. Ini Bank Negara cakap. So satu lagi apa? Dia kata, okey, walaupun dulu orang kata, okey, kalau nak gaji naik, productivity pun kena meningkat. Tapi kita punya real wages turun 1.9%. But mengikut kajian Bank Negara, kita punya productivity naik 7.4%. So despite kita punya productivity naik 7.4%, gaji kita berkurang 1.9%.